Okey geng, oleh kerana ada permintaan daripada viewer waktu saya buat live, bukannya satu dua saya tengok, bang tunjukkan bang, buat satu video pendek bang, bukan dekat live, dekat video biasa, cara ikat mata kail yang mudah ni bang, yang 7 saat ni macam mana abang buat, macam-macam lah. Jadi untuk permintaan tu saya cuba gunakan benda yang berbeza supaya dapat dilihat. Boleh tak anda semua anggap ini mata kail? Ini saya buat khas ni. Katakanlah ini mata kail lah. Ini mata kail lah. Mata kail kan dia punya bentuk macam gini. Ataupun kita pusing sikit dia punya pipih dia ni, biasanya dia akan begini, melintang kan. Kita pusingkan ni. Macam gini ya. Bentuk pipih dia kan. Lubang dia. Ya, saya tengok lubang mata kail ni macam mana. Ini mata kail. Jadi lubang dia macam mana? Lubang dia mesti menghadap ke depan gini. Betul lah. Inilah bentuk dia kan. Mata kail ni yang ikat simpul nombor 8. Saya gunakan tali kuning supaya senang tengok. Dan dia punya mata kail ni, anggap ni mata kail hijau. Tengok ini daripada sebelah depan. Sebelah depan, kita masukkan mata kail, tangsi kita dari sebelah depan. Dah masuk, kita pusingkan. Yang ini sebelah kiri. Mata dia ni ibarat mata kail sebelah kiri. Sebelah depan. Tali ni kita letak kat belah belakang. Belah belakang ini depan, menghadap kamera ni depan, ini belakang. Letak aja macam gini. Dah letak macam gini. Kita dah letak macam gini, kita pegang dia betul-betul. Jari ibu kita pegang, ini belah atas, belah bawah. Yang belah atas ni kita pusing aja satu round. Nampak? Dah pusing. Jadi kejadian dia macam gini je, pusing aja. Pusing satu round, kita lepas. Lepas tali yang belah bawah yang mula kita masuk tadi ni, yang keluar daripada lubang mata kail ni, kita ambil kan, kita masukkan kat sini. Kita naikkan dia ke atas. Dia asal dia macam ni, tapi kita pusingkan dia. Dia asal dia macam ginilah. Kita pusingkan dia gini. Yang ini nampak tak? Ni dia terpusing dah tu. Masukkan depan ni, kita tarik yang bawah ni pelan-pelan. Punca yang tadi ujung dia ni kita masukkan kat dalam lubang ni. Masuk dalam lubang ni. Jadi dia macam gini kejadian dia. Kita masukkan yang ini dalam lubang, lepas tu kita cerut. Cerutkan. Yang ini kita betulkan, tarik. Okey, sebelum kita simpul, dekat sini kita akan nampak kejadian dia. Macam mana dia? Bentuk dia ni. Nampak tak? Sebelum kita ni, ni bentuk dia, ini saya cakap bentuk nombor 8 ni kan. Ni nombor 8 ni kan. Bentuk nombor 8. Kita tarik je. Tarik macam gini. Tarik macam gini, dia dah jadi dah ikatan dia. Simpul dia, okey. Kita ambil satu mata kail yang saya dah ikat. Sama tak kejadian dia? Tali ni lalu dalam ni. Sini belah atas mata kail ni sama. Tepi dia bertindih sama. Tepi dia bertindih sama. Ini kejadian dia. Harap semua dapat manfaat lah ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.